الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berhormat Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Islam Adat-Adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam Negeri Selangor. Yang berbahagia Tuan Haji Ali bin Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, Sahibul Fadilah Ustaz Haji Ahmad Mustafa bin Muhammad Sidin Al-Muqri, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof. Yang berbahagia Profesor Tuan Guru Datuk Dr. Harundin selaku ahli panel forum pada malam yang bahagia ini. Yang berusaha ketua-ketua jabatan dan wakil-wakil jabatan peringkat negeri Selangor, kaki tangan masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di majlis forum perdana Ehwal Islam yang akan membincangkan tajuk dakwah tanggungjawab bersama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, beberapa pengumuman penting untuk disampaikan. Seperti biasa, sebuah slot diadakan bagi anak-anak para hadirin di Dewan Seminar belakang. Dijemput agar semua ibu bapa menghantar anak-anak mereka yang masih kecil untuk mengikuti slot yang disediakan. Kedua, DVD Forum Perdana Ehwal Islam turut dijual di sebelah kiri dan kanan masjid. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah terlepas mengikuti forum sebelum ini, bolehlah memiliki dengan harga RM4 Malaysia. Ketiga, program cuti sekolah di masjid akan diadakan pada 15 hingga 18 Mac 2010, jam 8.30 pagi hingga 5 petang, bertempat di Masjid Negeri Selangor. Yuran penyertaan ialah RM Malaysia 30 seorang, termasuk makan dan minum. Pendaftaran bolehlah dibuat pada 15 Mac 2010 jam 8 pagi. Majlis dengan tidak membuang masa seterusnya menjemput dan mempersilakan Datuk dan ahli-ahli panel naik ke pentas untuk memulakan forum pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi saudara pengacara majlis, yang dikasihi yang berbahagia Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor Al-Fadhil Ustaz Haji Ali Ahmad, yang dimuliakan Imam Besar Masjid Negeri Al-Fadhil Ustaz Haji Mustafa, saudara-saudara, tetamu-tetamu dan teman-teman peraih-peraih kepada forum bulanan ini, khusus kepada dua ahli panel yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kita, terutama yang berbahagia yang dikasihi Profesor Datuk Harundin yang sekali lagi dapat bersama dengan kita, dan yang seorang lagi insya-Allah yang tuan-tuan kenal, boleh katakan saban-saban malam, selang-selang malam tuan-tuan akan saksikan wajah beliau sama ada pagi sama ada malam di kaca-kaca TV, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zawawi Muhammad Yusof. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, malam ini sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kita dah berforum di sini setiap bulan kecuali bulan Ramadan. Sudah 1 tahun 2 bulan. Tuan-tuan, kita celik mata, buka mata, celik mata, buka mata, 1 tahun 2 bulan. Hanya saudara-saudara, berikutan dengan Ramadan yang lepas, kita belum lagi fully recovered dari segi kehadiran kita dibandingkan kemuncaknya dulu. Di kiri sana Ustaz, kiri kami sana penuh, di sebelah sana pun penuh, di sebelah kanan sana pun penuh.
dengan kami mengadakan layar-layar, terpaksa layar-layar tambahan diberikan di sana untuk membolehkan teman-teman dapat menyaksikannya. Tetapi agaknya mungkin kerana ilmu ataupun tentang iklan tentang program ini, walaupun kita menggunakan salah satu akhbar saja, tidak menyeluruh dengan akhbar-akhbar harus perdana, maka menyebabkan agaknya kemungkinan teman-teman selain daripada mereka yang tinggal di Shah Alam ini tak dapat mengetahui, tak dapat tahu mengenai program bulanan minggu kedua hari Sabtu malam Ahad. Minggu kedua hari Sabtu malam Ahad, tuan-tuan sebarkan ya. Nanti tuan-tuan akan dengar dalam 1 jam setengah perbincangan kita ini. Tuan-tuan lihat bagaimana dalamnya, bagaimana panjangnya, bagaimana lebarnya, apa conclusionnya, dan apa yang dibawa pulang oleh kita. Bila kita bertemu dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, daripada butir-butir yang pengalaman saya telah memfungsikan forum ini melebihi 35 tahun yang lalu bersama Profesor Harundin dan teman-teman yang lain, dengan Ustaz Zawawi juga. Saudara, saya merasakan insya-Allah tidak ada lagi saya rasa perbincangan-perbincangan yang paling hebat dari segi natijah-natijah yang diperolehi daripada perbincangan forum perdana ehwal Islam. Dan saya diberitahu teman-teman yang telah mengikuti forum perdana sejak awal-awal dulu, 20 tahun yang dulu, tuan-tuan dan puan, mereka mendapat mesej-mesej Islam daripada forum perdana tersebut. Perubahan-perubahan berlaku pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, hasil daripada impak langsung daripada forum-forum perdana yang diadakan di mana-mana celuk rantau di negara kita ni, alhamdulillah. Itulah history sedikit sebenarnya, latar belakang forum perdana ehwal Islam yang telah kita libatkan diri, Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hashim Yahya dan seluruhnya tenaga yang telah membantu kita, termasuklah mereka yang telah pergi meninggalkan kita, ada yang masih bersama-sama dengan kita untuk meneruskan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Malam ini saudara, kita membincangkan satu tajuk khusus malam ini, iaitu dakwah adalah tanggungjawab bersama. Dakwah tanggungjawab bersama. Saudara-saudara, peringkat awalnya saya ingin memberitahu saudara beberapa perkara. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, malam ini mulanya, malam ini habis saja forum ini, tuan-tuan, saya akan mengemukakan 5 soalan. 5 soalan kepada saudara, saudara yang dapat meneliti daripada awal hingga akhir, insya-Allah tidak ada masalah untuk menjawab soalan-soalan tersebut dengan hamper khusus, hamper istimewa akan disediakan kepada saudara. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, saya juga ingin memaklumkan bahawa mulai bulan depan, tuan-tuan dan puan, para penonton forum perdana ehwal Islam dapat menyertai peraduan tulis dan menang. Para penonton forum perdana ehwal Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik dengan menghadirkan diri dan menyertai peraduan tulis dan menang. Ini tuan-tuan akan buat nanti di akhir yang bulan depan ni, bulan depan. Minggu kedua bulan depan, hari Sabtu malam Ahad, kita ada borang-borang kita insya-Allah yang tuan-tuan mengisinya sekejap saja, tak sampai 1 minit tuan-tuan tulis dan tuan-tuan isikan di kotak-kotak yang akan disediakan bulan depan insya-Allah. Hadiah yang pertama, hadiah utama dipanggil. Hadiah utama ialah menunaikan umrah, mengerjakan umrah, tuan-tuan dan puan. Hadiah yang kedua, hadiah yang pertama itu hadiah utama. Hadiah pertamanya ialah sebuah motosikal Yamaha. Tuan-tuan Hadiah yang kedua ialah sebuah komputer rebel. Dan hadiah yang ketiga ialah sebuah telefon bimbit. Tuan-tuan boleh perhatikan di layar di sana, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Syaratnya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semuanya kena hadir forum ini setiap bulan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah peraduan tulis dan menang, bukan guris dan menang, tulis dan menang, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tuan-tuan akan salah seorang daripada tuan-tuan di sini. Kita ada 5 hadiah. Hadiah utama, hadiah pertama, hadiah kedua dan hadiah ketiga. Saya tak tahu sama ada hadiah sagu hati atau tidak, yang mungkin akan ditentukan oleh penganjur kepada program ini. Tuan-tuan dan puan, saya pun tak mau pergi lama sangat ke situ. Hanya nak mengulangkan lagi, cuti sekolah akan bermula pada hari Jumaat yang akan datang ini, daripada 15 dan 18 hari bulan, tuan-tuan. 15 18 bulan, tuan-tuan ingat tak daurah? Daurah kita, tuan-tuan dan puan, sebulan daurah. Yang lepas alhamdulillah kesannya begitu besar. Kita sambung pula daurah itu pada cuti-cuti yang ringkas ini, cuti-cuti yang pendek ini. Jadi pada 15 18 hari bulan, tuan-tuan dan puan, hari-hari 3 hari berturut-turut. 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan, 18 hari bulan, 4 hari, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan akan